Kita dah duduk dekat KTM sebab kita nak pergi ke Padang Besar dan juga kita nak naik Padang Besar nak pergi last before degree. Sebelum aku masuk belajar degree ni, so aku nak pergi berjalan sekali kan. So kita pergi Anyai. Kita pilih Anyai je lah sebab orang kata apa, easy access. Okay, so kita tunggu KTM. Masuk dalam KTM, so kita akan menuju ke Padang Besar. Baru kita boleh pergi dekat Anyai. Jadual scam lah. Jadual scam. Scam bro. Dia kata train panjang, tapi pendek je. Boleh duduk di slide tu, Ya Allah. Ramai guys. Ramai guys. I thought tak ramai, tapi ramai. So kami dah sampai dekat Padang Besar punya station. Ramai weh. Sebab hari ni weekday tau, weekday. So hari ni Isnin, Selasa. Tapi ramai juga. Aku tak tahu lah. You guys can see there's so many. Lepas tu kat situ pun ada orang, situ pun ada orang. Weekend. So kena ramai weekend. Kalau weekend tak ramai tu kan tak valid. Weekend pasti ramai. Betul. Weekday. Sorry, weekday. Ni kita queue lah, kita tunggu apa nama? SRT. Tiket dah beli Sebelah suku tu ya. Cik, tiket dah beli tutup QR. Padahal bukan orang boleh scam pun. Oh Zak? Kau berapa? Pukul 11 waktu Thailand lah. 11 waktu Malaysia. So akan sampai sana pukul 11 waktu sana. Sejam je. Bye. Kita dah masuk ya dekat SRT punya train. So kita boleh pilih je seat mana kita nak duduk. So this is the train. Tada. Look at that. Kita akan naik train Enjoy tu. Weh, toilet dia weh. You guys can see the toilet. No bidet. Weh, ada bidet. Dia ada punya sinki. So this is the train. Dia jenis open air. Mana? Ni macam elok lagi lah. Dia macam better. Tadi tu macam lama kan. Hey guys. So sekarang ni siapa yang lagi Melayu pada Melayu? Sekarang dah pukul 11.30. Tak gerak lagi. Ini panas ya sebab dia pakai kipas. Pasal lah train dekat train dekat sini jenis open air. So kita macam boleh lah. At the same time aku borak apa lagi. So macam tu lah. Dia tingkap yang macam ni. Dia tingkap yang macam tu. Lepas tu nampak dia pakai kipas tu. So basically okay je. Selesa lah. Sebab perjalanan dia dalam masa lebih kurang sejam. Sejuk bodoh. So guys, kita dah halfway. Pukul 12 kita akan sampai. Dia macam mendung. Tengok kan. Dia tak ada matahari tapi dia sejuk. Macam mana tu? Ya, setiap dia tu. Kita dah touchdown dekat Anyai. So macam ni lah rupa dia. Anyai Junction. Dia macam segitu je weh. Nampak? So basically dia macam station biasa je. Nothing special. Keluar ni kita akan pergi cari makan dulu. Kita plan nak makan dekat Kaitot Deca. Either Kaitot Deca atau Kaitot Mina. Kita tengoklah nanti macam mana.
Okay, let's go. Basically, sekarang ni kita dah berada di tengah-tengah mana Hanyai ya. Sebab stesen Hanyai Junction tu betul-betul tengah-tengah Hanyai. So basically dia punya, kita jalan dalam seminit macam tu kita dah masuk dalam dia punya pekan guys. So macam ni lah dia punya pekan. You can see that. That's it. Okay. Awas kabel merata. Okay, sudah 7E yang besar tu guys. 7E yang besar tu. So pada Aloha ni kita dapat tahu Ligadah hanya depan tu saja tempat yang kami beli SIM tu So kita akan masuk dulu 7E ni untuk menyejukkan badan. Makan lunch di Kaiton Deca. Ui, hari ni ramai. Kejut aku ikan ni. So guys, kita dah sampai dekat Kaiton Deca. Kita akan order dulu 10 ayam. Lepas tu ada nasi biryani Giant ni yang special ni bos. That's it. Jom calmo kesimida Yara. Lupa ada lagi satu order suun apa? Glass noodle. Tak tahu tak asal gitu. So that's it. Ada ni satu. Ni. Tampak ni sudah tapi Tak cakap apa sudah. tak cakap dia diam tu sejak Tak. Ini overkill. Macam Milo, dia cekat sikit. Aku rasa lagi sedap kalau makan dengan tangan. Very the Melayu. Plastik ni aku bawa sendiri tau. Nampak tak Wan Akid ni seorang yang well planned. Dulu ayam kat sini je sedap. Tempat lain dah sedap. So kita dah decide untuk order Grab. InDrive. Sebab apa? Hampa tengoklah ni. Macam ni nak jalan. Ya Allah weh, panas weh. Kami baru macam nak kumpul step 10k sehari. Tapi kalau macam gini lah gaya dia, tak jadi weh, panas gila. Kita naik Grab pergi ke hotel sebab panas gila babi. Bukan Grab guys, InDrive guys. Oh, InDrive. Jangan racist guys. Sini InDrive lagi murah daripada Grab tau. Memang betul, InDrive lagi murah. So kita akan naik InDrive pergi ke hotel. Sebab apa? Sebab cuaca kat sini 45 baht bersamaan RM5.87. Tu ramai dah. Oh, jom. Okay lah, dah sampai dah. Itu kita punya InDrive. Yes. Kita naik InDrive. Sorry, InDrive Kita dah dapat kunci untuk kita punya hotel. I love this hotel very much, you know. Sebab apa? Kita boleh check in awal. Sepatutnya check in pukul 3, tapi kita check in pukul 1.30. Tak macam bajet, hampa tengoklah sendiri nanti. So kita akan buat room tour guys. Kejap, wait. Kita letak dulu kad dia. Okay. So this is the room for... Wow, ada sofa guys. Nampak? So dia ada view yang tak macam view sangat. Okay, view dia tak cantik, tapi okay lah, besar. So kita ada katil king. So kita also have a bed. Kita ada sofa juga. So kita ada penyangkut disediakan. So kita ada yang penting pula poket ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, tak payah berebut So kita ada sikit complimentary So ada TV. So dia bagi penyangkut dan ada cermin di sini guys. Bolehlah kita kan. Nampak? Dan kita tengok dia punya toilet. Korang mana nak dapat hotel yang murah macam ni dekat Hanyai, tapi tengok toilet dia guys. Sekali hair dryer nampak? Aku tak main-main
Kau tengok, water heater. Okey, dapat sekali dengan sabun shampoo. Dia bagi apa lagi guys? Sirami yang besar macam ni. Nampak tak hampa? Dia sedia peti ais hampa. Special tak special. Dengan harga yang macam ni, hampa rasa berbaloi tak berbaloi? Hampa nak pergi borong barang 7. Aku tengok kan bilik tadi memang besar gila. Ni aku yang suka pasal hotel ni ialah pertama dia punya receptionist. Receptionist dia sangat-sangatlah ramah. Sangat-sangat ramah. Aku macam okay, itu dah satu dah kelebihan hotel ni. Yang kedua, kami sampai pukul 12 tadi. Sekarang pukul 1.52. Supposedly check in pukul 3, tapi dia bagi kami check in awal. Itu yang aku suka pasal benda hotel ni. Okay, yang ketiga, bilik dia luas. Luas sangat untuk harga yang macam ni. Dapat sekali dengan sofa. Lepas tu tengoklah dalam bilik air ada hair dryer apa semua. Bagi aku berbaloi. So satu lagi, apa nama, dia macam easy access lah. Dia macam tengah-tengah bandar tau. Dia dalam downtown dia, downtown Hat Yai ni. So dia nak pergi mana pun semua dekat. Cuma nak ke Central Hat Yai dia jauh sikit lah. Tapi kalau macam nak ke Lee Garden, night market yang dekat-dekat sini, itu bagi aku sangat-sangatlah easy access. Okay. Lepas tu aku suka pasal hotel ni sebab dia wangi. Selalu kita pergi hotel-hotel yang macam bajet-bajet macam ni, dia ada bau kepam-kepam. Ni dah wangi gila. Aku masuk-masuk tadi, belum buka pintu dah bau dah dia punya perfume tu. Ni ialah Get Guest House 2. Get Guest House 2 dekat Sangri 4. Jalan Sangri 4, dia memang betul-betul downtown Hat Yai lah. So kalau hampa nak main Hat Yai, better kalau hampa nak save duit, save masa dan juga save tenaga hampa. Dan juga hampa nak macam mana, nak senang dan nak berselesa bersih apa semua, apa datang dekat Get Guest House 2 dekat Jalan Sangri 4. Okay, so tadi kita dah berehat-rehat, kita dah letak badan, basah-basahkan badan sikit, mandi-mandi sikit. So kita nak keluar balik lah. Kita nak keluar balik ke mana? Kita nak pergi Central Hat Yai dulu. First stop kita ialah Central Hat Yai. Sebab kenapa aku kata kita pergi Central Hat Yai dulu. Sebab dia, bila kita dah pergi Central Hat Yai, kita dah shopping, kita dah makan apa semua, kita dah tak akan pergi dah. Sebab Central Hat Yai tu dia dah belah-belah sana dah. Bijak tak percaturan aku? Bijak kan? So hampa kalau nak main Hat Yai, hampa fikir betul-betul. Sebab kalau dah hampa nanti, hari ni hampa nak jalan dari sini, esok tu nak jalan dari sana, lagi dia jadi banyak tempat, jadi banyak kerja. So terus je ke Central Hat Yai, dan kita pergi ke Makro, lepas tu Asian Night Bazaar apa semua kat situ, Greenway Market, semua dekat area situ. Okay, so jom kita pergi Central Hat Yai. Okay, so sekarang kita tengah tunggu InDrive sampai. Okay, sebab kita nak ke Central Hat Yai tu dah agak jauh. Sebab tu lah kita kena book InDrive. Kenapa InDrive? Sebab InDrive lagi murah. Sini ke Central Hat Yai, kalau book Grab almost 8 ke 90 baht. Tapi kalau InDrive dapat 60 baht aja. So pakailah InDrive. Kita baru sampai dekat Central Hat Yai. Kat. So kita akan masuk lah. Nak masuk bawah dulu ke atas dulu? So basically kat bawah dia macam ni je lah. Dia ada kedai-kedai makan. Ada ini, ada itu, ada ayam, ada semua situ. Tapi dalam ni harga dia quite pricey sikit tau. Tapi dia ada macam-macam lah. Dia ada itu sotong. Dia ada coleslaw. Kita tak tahu nak makan apa. Tak tahu lah nak makan kat dalam ni. Sebab makanan dalam ni dia macam tak menarik lah bagi aku. Dia macam biasa-biasa. Dia macam tak wow. Dia macam tak wow. Okay, so kita tengok lagi lah. Kok lah ada lagi yang macam best-best. Kita beli pastry kat sini. Sebab tak tahu lah mahal ke murah. Tak reti lah tengok harga ni. Pastry ni QN. Comel-comel dah, kecil-kecil. Kita ada banyak lah. Dah nak sorak. Dah kita bayar. Beli pastry ni. Pastry ni dalam RM9. RM9 saja. So tadi aku beli Thai meal bun. Yang ni memang sedap gila. Sebab aku rasa macam aku rasa macam memang sedap gila yang ni. Aku rasa kalau main Central Hat Yai better beli yang ni. Dia ada juga jual dekat 7E. Cuma saja nak beli kat sini. Itu 130 baht je, dalam RM17 something. Okey lah, sedap gila. Kita terima. So kita dekat dalam After You Cafe. Dia basically After You Cafe ni dia macam jual signature dia, which is Thai milk bun.
Thai milk bun. Ini signature dia lah. Okay, so kita akan rasa Thai milk bun yang dulu. So but first thing first, aku nak minum dia punya ayak, which is ayak ni ayak tak ada gula. Ayak apa? Teh tak ada gula. Tea. Ayak tea, no sugar no sugar. Inilah. Memang tak ada gula. Memang tak ada gula. So basically memang sedap lah ayak dia macam. Nice milk bun ni. Perisa milk bun. Thai milk bun Dia original lah. Original lah. Correct. Nampak? Dia pure putih macam ni je lah basically. Boleh ambil sudu dia ni. So kita akan rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa krim tepi dia punya sedap. Oh, tepi dia tu butter. Besar je. Okay lah, dah. Nampak? Allah, sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bisu juga lah weh. Sekejap weh. Sekejap juga. Yang punya. Ada dalam dia krim dia. Wow. Sedap juga. Sedap. Makan sejuk-sejuk dia sedap lah. So sedap lah memang. Setiap kali main sini aku akan beli benda lemak. Ni. Banyak ni dia ni. Kenapa benda ni tak ada kat Malaysia? Tolong Tak masuk lagi. Tolong bawa masuk Malaysia. Dia maksudnya Sekarang ni kita nak pergi Makro. Seberang saja daripada Sentral. Betul je depan Sentral Hanyai. Ni kan Makro. Ni Sentral Hanyai. Nampak? Can see that. So memang dekat lah. Kita akan menaiki Jejantas ya. Jejantas di situ untuk seberang ke Makro. Sebab bawah ni tak boleh cross. So this is the view malam dekat sini. Cantik. Wow. So malam lah view malam dekat sini. Akan merentasi Jejantas ni. Nampak tu Makro dekat sana. Tadi aku kata nanti tersilap. Makro actually dekat situ lah. Nampak. Okay, kita akan zoom out sikit. Itu dia Makro. As you guys can see lah. That's it. Jauh juga lah nak jalan. Jauh juga. Tapi tak apa, kita jalan. Kita dah sampai dekat Makro guys. Ni was like macam supermarket lah. Quite besar juga. Okay. So macam gitu. Jom kita masuk. Kita tengok dalam ni ada apa. Wow. Besar siut. dia like macam kecil. Besar weh. Aku tak sangka dia sebesar ni. Oh, betul lah murah. Okay, harga dia macam nak. Weh, ni aku jumpa Snoopy punya ni. Okay, comel bodoh. Tapi atas dia tu spoil sikit lah, besar ni lah. Ni kalau nak beli ni, buat collection boleh lah. Kalau bawa pergi kelas ni kena kecam Sumpah kena kecam. Weh, kita ada coki-coki. Tapi coki-coki ni dia kecil-kecil weh. Dia macam coki-coki. Coki-coki lah. Tapi dia version pack kecil-kecil. Weh, murah. Sumpah rambang mata weh. Kat sini dia macam harga dia murah. Tapi bila macam convert tu mahal. So tak tahulah berbaloi ke tak berbaloi. Apalah kita pusing-pusing dulu, kita tengok dulu macam mana. Kita dah keluar dah daripada Makro. Tapi tak beli apa. Sebab apa tak ada. Sebab mostly semua dalam tu dia jual secara borong. Miss kan, dia jual banyak terus. So kami ni nak mengusung tu lah satu hal. Kalau kami main naik kereta, bolehlah petikan ni nak beli ke tak kan. Tak apalah. Jomlah kita move to the next location, which is Greenway Night Market dan juga Asian Night Market. Basically kita akan jalan saja pergi ke Asian Night Bazaar dengan Greenway tu. Kita akan jalan saja. Okay, kita sebab apa jalan? Sebab dekat je, sumpah dekat je.
So sambil-sambil kita mengumpul step kan, kita nak bakar kalori sebab saya kita nak makan lagi. So kita kena bakar dulu. Bijak tak percaturan kita. Okay. So see you dekat Asian Night Bazaar dengan juga Greenway Night Market. Basically memang macam ni jalan kat Thailand. Walaupun dah malam pun still busy. Best lah. Itu sentralnya tadi yang kita pergi tu. So sekarang ni kita nak ke Asian Night Bazaar. So lebih kurang dalam 5 minit berjalan macam tu je. Okay. Alang-alang kan kumpul step 7 minit. Oh 7 minit. Okay lah, boleh lah. Dia tak jauh sangat. Okay lah. So kita macam night walk orang cakap. Sambil-sambil jalan, sambil-sambil bercuti, sambil-sambil kita exercise. Cantik lah kedai ni. Vibe dia macam dekat Jepang. Dekat mana ni? Dekat Hanyai, bukan Jepang. Berdekatan dengan sentra Hanyai je. Oh, Gimyong Market pun macam orang cakap tempat shopping tu kan. Ni macam yang jual makanan-makanan kacang tu kan. Setelah 7 minit berjalan, maka kita sampailah di Asian Night Bazaar. Mostly kat sini tempat dia agak overrated sikit lah, tapi kami main juga. Tapi barang dia okey je. Dia okey je. So dah sampai Asian Night Bazaar. Dia dekat Asian Night Bazaar. Okay. Wih, semat apa tu? Zoom. Okay. So dia macam ni. Baju-baju like ni bandel ke? Baju dia macam tak nampak baru. Ada belakang ni. Ada belakang baju dia. Ni free size juga. Dah ada L, ni. Oh, ni ada saiz. Kena tampai dah ni. Yang ni 90 ke? Oh. Kalau dah beli seluar, beli baju 191 lah. Boleh. Saya bagi 200 ni. Sekarang saya jual 8. Last 2 tengah. Pada hari ni sini orang bagi 200. Nak adik bang aku semua. Adik try dua. Makcik tu punya bising sampai kami dua beli tau. Dia punya bising tadi kali-kali dengan aku yang beli juga. So kita tengok kedai lain. Okay, so kita tengah tunggu Mak Nas beli kitchen. Macam tu kan? Mak Nas beli kitchen. Lama dah ni. Dia beli apa benda tak tahu. Aku dah bayar dah ni. Saya nak balik hotel, aku nak mandi. Baik, kita naik ke atas untuk membeli makan. Ke atas ni basically area makanan lah. Semua makanan ada dekat atas ni. Nanti kita tengok apa yang boleh dibeli. Kita ada buah longan ya. Ni ada krepek-krepek. Ni ada ayam apa tau. French fries. Oh, ini banana lempeng. No, Banana pancake. so aku hanya nak menghabiskan 100 baht saja dekat sini. Kita tengok dengan 100 baht ni kita boleh dapat apa? Makanan dan juga minuman. Jom. Mana beli cincau ni? Itu. Alright. Basically lah cincau ni lah yang macam viral sangat tu. Cincau 49 baht. 49 baht. 51 baht. 51 baht. Aku beli ayam longan. So balance ada lagi 60 baht sebab 40 baht. Aku dapat ayam longan yang berharga 40 baht. So aku ada lagi 60 baht. Jadi kita tengok 60 baht boleh dapat apa lagi. 100 baht 100 baht. Ayam longan 40 baht. So kita punya challenge 100 baht tadi. Kita tengok kita dapat apa. First aku beli ayam longan 40 baht. Dan juga tak tahu nak mau apa dalam ni. Dia cucuk-cucuk macam ni. Nampak? Cucuk-cucuk macam ni 40 baht. 4 cucuk. Which is satu cucuk 10 baht lah. 5 cucuk 5 baht. 50 baht. Yang ni cincau 49 baht. Balance 1 baht. Aku balance 20 baht. So aku okay, so aku akan minum air longan dulu. Sebab macam sedap je air longan. Apa yang wajib? Bismillah.
Sedap. Fresh. Dia fresh. Tu dia. Masakan ni. Ni memang sebuah dia. Buah dia mana? Buah dia sumpah mana? So nak masuk dalam ni. Actually takut sebenarnya ni beli banyak. Ni ayam susu. Bismillah. So malam ni siapa siapa kot. Tapi lebih ada lagi cincau. Ni sedap gila. 49 baht. Ayam susu ni sumpah sedap gila. Aku suka lah. Cuma dia tak juicy sikit kan. Biang kot. Oh yes, tom yum. Jaga. Ini tom yum. Biasa tom yum lah. Okey. Sedap. Tom yum dia sedap juga. Okay, next ni perisa barbecue. Tak sedap. BBQ. Serius lah. Tak sedap je. Tidak. Next kita rasa spicy. Dia tak adalah sedap. Dia biasa-biasa. BBJ lah, tapi boleh lah. Tapi barbecue ni sumpah tak sedap. Yang ni tak sedap. Yang ni sedap. Aku tak tahu sedap dia sebab kami lapang lah ataupun memang sedap. Tapi boleh makan. Sumpah boleh makan. Ni ayam lancau. Cincau, sorry. Cincau ni kalau dekat Malaysia ni kan, selalu kalau jual kat event 10 8 Paling murah 8. Paling murah 8. Ni RM5 je kalau dekat convert duit time.